sekarang kita nak masuk level baris yang kedua. Row yang kedua, round kita yang kedua ni. Okey, round kita yang kedua, tengok okey. Lepas kita dapat slip stitch kat sini tadi, sama juga. Kita naik baris kedua tu dengan 2 chain. Jadi kita buat 2 chain balik. Okey, nampak tak kenapa saya tanda tadi kat chain tu? Supaya kita nampak, okey, kat situlah kita nak masukkan untuk sambung. Okey, dia nampak besar sikit. Jangan risau. Nanti bila lama-lama buat tu dia akan okey. Okey, kita pun buat chain. Balik chain 2. 1 dan 2. Jangan buat bagi ketat sangat. Okey, tanda juga. Jadi senang kita nak cari nanti. Tu. Okey. Mari kita tengok. Lepas kita buat chain 2. Okey, nampak tak? Kita jumpa treble tadi. Bila jumpa treble ni tengok ni. Dia, kan saya sebut tadi bucu kan? Okey. Untuk setiap bucu ni dia akan keluar 5 stitch. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 double crochet, 1 treble dan 2 double crochet. 5 ni keluar daripada treble yang asal tu, yang bucu tu. Okey. Jadi mari kita buat 2 double crochet. Okey, kalau takut terlupa jangan buka lagi. Ni kita terus buat dekat sini Okey, 2 double crochet. Lilit sekali, masuk dua-dua tu, masuk dalam dua-dua tu, tarik keluar. Okey. Jadi 1 2. Okey. Double crochet 1. Lepas tu double crochet yang kedua, lilit sekali, masuk, keluar. 3. Okey. Double crochet yang kedua. Okey, sekarang kita nak buat treble. Treble ni kan kita buat tadi habit, bila bucu treble tu saja kita akan guna stitch marker. Jadi kita buka dulu sebab kita nak guna balik. Mari kita buat treble. Kat ni kawasan yang sama, stitch yang sama. 1 2. Masuk, keluar. 4. Keluar 2, keluar 2, keluar 2. Okey. Jadi kita pun tanda treble ni. Okey. Okey. Tu. Lepas tu sambung buat lagi 2 double crochet. Masuk, keluar, keluar. Lilit, masuk. Okey, keluar, keluar. Kalau cukup macam rasa macam laju tak apa. Slowing downkan sikit speed dia Okey. Kita pun dah siap bucu. Okey. Kita tengok balik. Okey. Tengok. Dekat atas double crochet tu, setiap satu tu ada satu double crochet balik. Okey. Jadinya ni double crochet kita ni. Okey. Yang 1 2 3 ni. Setiap satu tu kita ada satu double crochet. Jadi lilit, masuk, keluar. Keluar 2, keluar daripada 2. Okey, double crochet 1. Okey. Double crochet 2 dan double crochet yang ke-3. Berjumpalah kita dekat treble balik. Bila kita jumpa treble je, kita tahu dah lah. Treble ni dia akan jadi bucu. Bila bucu je keluar 5 stitch. 1 2 3 4 5. 2 double crochet, treble dan 2 double crochet. Okey. Lilit balik. Bagi ni tengok. Jangan bagi ketat sangat Okey. Lilit sekali, masuk dalam tu yang ada stitch marker tu. Okey. Kalau dia kacau jangan risau. Tolak je tepi dia. Okey. Double crochet 1, double crochet 2. Okey. Balik. Lepas tu treble, lilit 2. Oh sorry, kita nak guna balik nanti kan. Keluarkan dulu. Okey, kenapa saya keluarkan? Nanti saya tunjuk kat row ketiga dia. Dia sebenarnya sama je macam yang pertama nak jadi kedua tadi Bila jumpa stitch marker warna pink tu, kita tahu kata itu adalah bucu. Jadi bila bucu keluar 5 stitch. Okey Jadi buat treble. Masuk, keluar, ada 4, keluar 2,
keluar dari 2 dan keluar dari 2. Ambil stitch marker, tanda balik. Okey. Lepas tu sama. Dah 2 lagi double crochet. 1 dan 2. Okey. Macam biasa, on top of setiap double crochet ni, kita akan keluarkan lagi 1 double crochet. Keluar 1 double crochet yang kedua dan double crochet yang ketiga. Lepas tu kita pun berjumpa kembali dengan ni stitch marker. Okey, jadinya kita pun masuk dah tadi balik bucu saja, buatlah 5, 2 double crochet. Okey, double crochet 1, double crochet yang kedua.